Apakah hukum menyimpan gambar kekasih di dalam telefon? Siapa tanya ni? Haram hukumnya menyimpan gambar perempuan yang bukan mahram atas nama suka-suka, bukan keperluan. Kalau keperluan tidak haram. Kita tokel kedai, restoran, pekerja kita ada 20 orang, 10 lelaki, 10 puan, 20 gambar ada belaka dalam telefon tokel kedai. Hukumnya harus untuk tujuan pekerjaan, tugas-tugas. Faham tak lagi? Tapi kita berkasih saja. Duk tengok gambar dia malam-malam. Faham? Dosa. Dosa besar, dosa kecil. Dosa kecil. Faham? Dosa kecil. Tapi dosa kecil bahaya. Kerana rumah-rumah yang terbakar tu bukan api yang besar turun dari langit. Api buat nyamuk yang kecil. Angus suti rumah. Faham? Syekh Ali As-Sabuni tulis dalam kitab Rawa'iul Bayan Tafsir Ahkamul Quran. Dia kata kebanyakan api yang menjala besar itu daripada percikan yang kecil. Nampak? Padahal tengok gambar itu takkan jadi apa, kan? Patut maaf lah, agama berilah. Tengok gambar, faham? Gambar pula pakai tudung. Bukan nampak gambar, faham? Kita ada satu konsep syadduz zara'i, menutup pintu kerosakan. Kalau duduk tengok, takut jadi kau berat. Bila tengok tu hati nak jumpa, ala jalan kali PCB lama tak lagi. Faham? Pantai cahaya dacing. Dacing berbulan. Pantai cahaya bulan. Tak. Cik ganda pegang tangan pegang apa daripada gambar sekeping. Jadi tak usah tengok dah. Faham? Tapi bila nikah dah tak tengok pula gambar bini. Tahu tak? Nikah dah tengok gambar bini. Ada dua telefon tengok gambar bini. Tak ada dah. Itulah orang lelaki dah. Masa dia nak, habis gambar dia nak. Gambar kaki, gambar keting, gambar hidung, gambar dagu dia nak belaka. Faham? Bila dah jadi bini dia dah. Faham? Nak. Bini dia atas gambar, dah 2 kali tengok, delete dulu. Binatang gambar dia nak mau. Soalan seterusnya.